Orang yang pakai implan pada badan dia, kemudian dia mati, kena buang ke tak? Orang yang masuk sesuatu dalam badannya tak cukup. Nah, tak kira implan untuk masalah seks ke, implan dalam buah dada, nak besar buah dada, tak cukup buah dada kecil, nak besar lagi jadi macam guni berah. Faham? Semua perbuatan tu dikira mengubah ciptaan Allah, dilaknat, dosa besar. Dah mati, masalah mati, haram kita sakitkan mayat. Manusia ni, anak Adam ni, Nabi kata haram kita lukakan dia ketika hidup dan ketika mati. Wa fi hayyin wa fi mayyit. Pada hidup haram kita lukakan, mati pun haram kita lukakan. Yang wajib kita buang daripada orang yang telah mati, benda yang mudah tanggal. Contoh pakaian dia. Nah, mok dia mati, tanggal pakaian mok. Boleh tanggal, tak lekat di tubuh. Tak payah belah-belah tu. Buang luar dalam, buang kain dalam, buang kain luar, buang baju kurung, buang baju dalam, buang telur-telur dan sebagainya. Masuk kain kapang. Cicing, hak mana yang boleh buang, tak payah potong jari, buang. Hak mana kalau terik, cabut jari. Kalau terik, patah jari. Kalau terik, apa benda ni, nelah jari. Tanya wari halal belaka, tanam. Faham tak lagi? Benda luar, kaki palsu, pakai masuk gitu, serok masuk kaki palsu, kena buka. Kerana tidak menyakitkan mayat. Kalau jenis masuk besi, kan budak-budak ni kan, accident patah situ, kan masuk besi, masuk pelik, masuk besi, masuk sepanah hidup, masuk gastung duduk dalam. Faham tak lagi? Macam-macam besi duduk dalam tu. Nah, dah wajib buang. Apa? Kalau nak buang, kena belah mayat. Hukum belah mayat haram. Kita juga dengan implan. Implan ni macam orang puang. Tak, kalau dia kemalangan tak apa. Buah dada dia masalah rosak buah dada, kemalangan. Maka Nabi kata boleh rawat. Sebab Nabi kata tak ada awal. Kalau ada masalah, berobat lah. Faham? Duduk setiu nak pergi Terengganu, nak tengok orang main buang musing. Siapa di kalang tak keset dengan lebih pasir, bawa tu balik. Kopek bini masuk dalam poket RZ. Tak ada sebelah. Buat pergi hospital, masuk implan. Kalau tak masuk, tak boleh. Masuk implan tu macam gel dalam tu, jahit kulit kat luar. Baru boleh. Pokoknya harus. Itu panggil rawatan. Dah bila haram? Atas dasar kosmetik. Faham lagi? Nak pergi comel lagi. Hukumnya haram. Itu bukan merawat. Nampak? Gini buah dada kecil. Macam kolek air ni, gelas air zam-zam. Pergi di Singapura nak buat besar macam kolek air tebu. Faham lagi? Masuk implan dah lah. Pokoknya haram, kena laknat. Al-Mughayyir